Kita orang turun JB. Sampai-sampai terus singgah Ashish Sedap. Semenjak Nana dah pindah Seremban, rindu nak makan kat sini. Datang sini mestilah melantak dengan geng gendut. Nana ajak semua, kita open table hari ni. Ashish Sedap wajib order nasi goreng. Baru sampai satu menu, semua dah macam piranha. Portion dia besar tau. Satu pinggan boleh kongsi ramai-ramai. Sudah kita bau dia. Semua gembira. Tengoklah sekejap je nasi goreng kita orang habis. Memang sedap. Nasi goreng dia memang pedas dan sedap. Udang pula besar-besar. Dia signature spaghetti salted egg. Memang terliur. Punya kuah tu memang pekat dan ketagih. Sekali makan tak boleh berhenti. Tak sempat nak record, sekejap je licin. Kuah sampai habis dihirupnya. Lepas tu kita orang order set makanan baby. Macaroni cheese sekali dengan air. Sumpah tak tipu, macaroni cheese untuk budak-budak ni sumpah sedap. Creamy dia sedap. Lepas tu Nana ada order set talapia lempah-lempung. Geng gendut Nana memang suka ikan talapia dia. Memang crispy. Makan ramai-ramai macam ni terasa nikmat Ikan dia memang besar semua dapat merasa. Rindu tengok geng-geng gendut Nana makan. Kat JB dulu ni lah geng makan Nana. Fresh gila, susah. Ambil boleh. Order juga meatball dengan fries dengan butter clam dia. Kali dengan bun. Order satu lagi set meals. Popcorn chicken sebab makaroni cepat je habis. Laju budak-budak ni makan. Dia punya butter clam makan dengan mantau bun dia memang rasa ketagih. Tak boleh stop. Nampak menjilat jari. Dia punya super ring fries pun memang sedap. Presentation makanan diorang kat sini sentiasa A+. Tengoklah lain daripada lain. Dah lah sedap. Dia punya serawa durian makan dengan roti paling sur. 10 kali sebab sebalik. Dia punya kuah memang betul-betul pekat. Rasa durian dia. Tak gila, sedap. Bamik kampung. Kampung. Serawa durian dia macam mak-mak yang buat. Makan panas-panas sedap sangat. Sebab sekejap je licin nak order satu lagi. Alang-alang esok birthday umur, kita orang siap sambut yang lagi. Yang bestnya kat sini inform je pekerja dia. Sportif semua siap nyanyikan. Nana order extra dessert lagi sebab semua memang hantu dessert. Order lah apa-apa, memang semuanya confirm licin. Sebab sedap. Habis semua yang kita orang order. Jumpa lagi geng gendut. Bye.